Ramai yang risau tentang bintik hitam dan tona kulit tak sekata ada dua isu penting kena tangani untuk atasi bintik hitam dan uneven skin tone. Yang pertama, elakkan iritasi. Yang kedua, cari bahan yang boleh cegah bintik hitam dari dasar puncanya. Cuk, sebelum tu, jangan lupa bintik hitam yang tersembunyi di dasar kulit. Ni pun kena atasi dari awal untuk cegah dan elakkan uneven skin tone sekaligus. So, bahan inovatif seperti Thiamidol boleh mengurangkan bintik hitam nyata dan bintik hitam tersembunyi dan mengsekatakan kulit muka. Macam you all tahu, Thiamidol mengurangkan bintik hitam daripada lapisan dasar kulit. Jadi kita bukan bersilat lepas bintik hitam keluar, tapi kita cegah bintik hitam dari dasar puncanya. Lagipun, serum ni ada hyaluronic acid. Jadi ia bukan sekadar mengurangkan hyperpigmentation, ia juga memberikan hydration kepada kulit supaya kulit lebih sihat dan glowing. Gitu. Cara penggunaannya senang je. Lepas toner, guna serum ni sebelum moisturizer dan jangan lupakan sunscreen ya. Barulah dapat hasil yang berkesan. Anyway, serum ni telah terbukti secara klinikal selamat dan sesuai untuk semua jenis kulit. Kalau you all dah cuba, cek komen pengalaman masing-masing. Yang belum cuba lagi, cerita sikit. Tunggu apa lagi?